Siapa kat sini yang risau nak mulakan simpanan emas sebab takut dengan zakat simpanan emas? Tuan-puan, yang mana baru nak mula simpanan emas? Pastikan tengok video ini sampai habis untuk tahu ilmu tentang simpanan emas, dan terus like dan save untuk rujukan tuan-puan pada masa akan datang. Tuan-puan, antara zakat yang kita perlu bayar sebagai umat Islam ialah zakat simpanan emas. Tapi bukan semua penyimpan emas perlu bayar zakat simpanan emas. Hanya mereka yang cukup syarat sahaja yang perlu bayar zakat simpanan emas. Iaitu yang pertama, zakat simpanan emas ini perlu dibayar apabila cukup gram emas kita, iaitu 85 gram. Dan yang kedua, zakat simpanan emas kita tu perlulah cukup tempoh simpanan, iaitu selama 1 tahun simpanan. So sekiranya kedua-dua syarat ini sudah mencukupi, bermakna kita layaklah untuk bayar zakat emas tersebut. So tuan-puan yang baru nak mula simpan emas, tak perlu risaulah sebab masih lagi belum cukup 85 gram atau belum cukup tempoh 1 tahun simpanan, masih tidak layak lagi untuk bayar zakat simpanan emas tersebut. Tuan-puan, jangan takut dengan zakat simpanan emas. Sebaiknya kita perlulah konsisten simpan simpanan emas kita supaya kita cukup layak untuk bayar zakat simpanan emas. So tuan-puan, yang mana yang baru nak mula simpanan emas, nak saya bantu tuan-puan mulakan simpanan emas? Senang saja, terus saja klik link dekat profile saya. Daftar akaun emas hari ini secara percuma dan boleh terus mulakan simpanan emas dengan serendah RM100 sahaja. Atau sekiranya tuan-puan ada persoalan nak tanya dahulu, boleh kontak saya dekat nombor ini untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun emas dengan lagi mudah. Akhir kata, macam biasalah, senangnya nak simpan emas.